So malam ni kita nak ke mana? Kita ada glamping dekat Negeri Sembilan. So kita on the way ke sana lah, dalam 100 kilo lagi, dalam sejam 15 minit. Sebenarnya glamping ni event dia start daripada pagi, tapi kita dapat join sebab kita ada kerja. Lepas tu kita petang ni ada, apa kita panggil tu, ada birthday anak sepupu ke? Ada birthday lah, ada birthday keluarga yang kita kena sambut. So event yang ada untuk ni BBQ jika kita sempat, dan esok pagi lah breakfast. Tapi itulah orang kata, ada yang kata macam, tapi event dah habis baru pergi kan. Tapi kalau kita tak cuba sesuatu, kita akan tahu apa yang akan berlaku. Mungkin ini trip yang agak menggembirakan, tapi kalau kita tak cuba, kita tak tahu. So kita cuba je. So inilah kita on the way ke sana. Oh ni je campsite kita. Tu bilik kita. Mana? Tu. Yang tengah tu? Tu, ujung? Ni yang ni, depan Ni? ni. Ya, kita jangan masa tu tak tu, bilik kita. Assalamualaikum semua. Wah, macam askar lah. Tak nak. Kamera ke? Ni kamera. Wow, ada kamera. Meh, say hi Meh. Hai. Ke depan. Kamera. Nak kamera. Apa betul? View Meh. Ambil tu, Lip. Apa Zan? Strawberry apple. Lekat pakai apa Strawberry sial? apple. Review lah sikit Meh. Buah apa ni? Apple manis. Ni nama dia. Buah Apa? apple strawberry. Okay ni geng. Panjang. Tu yang dah makan, ni yang belum. Sedap. Dia mula-mula first rasa dia tu rasa masam. So dia datang manis dia. Sedap. Mantap. Sekarang ni. Asyik macam buah apple lah. Scam apa ni? Memanglah apple strawberry katanya. Tak, bentuknya strawberry. Sejak apple. Kan? Ada masih sikit. Dia apa? Pasti luar. Tak ada lah, saya tunggu hujan tadi. Tengok hujan tinggal je sebelah. Hujan tu sebelah. Tak, boleh elok je belakang kau. Ya tu. Lepas tu dia kata, kenapa kau tak Elok ke? tak cilok? Aku kerja kat kau. 18 boleh lah. Tak cakap. Aku dah pukul 2 je. 200 boleh. Ni aiskrim ke? Dah lepas nak kaki lah. Okay lah, Bonjan dah pergi. Hai. Hai, Assalamualaikum guys. Hari ni kita orang jalan-jalan dekat Taman Seribu Bunga. Semua. Boleh? Oh. Boleh. Kau ke sana? Ya. Ke sana ke?
Nanti kita akan. Aku tak tahu aku ikut siapa. Nanti kita akan. Alip belakang Lip. Lip. Drone. Nanti kan. Jadi Pegang phone dengan dia orang. ni drone. Jangan dia boleh pegang beg sebelah. Oh, beg. Laju sangat, okey? Jangan laju sangat. Amir cepat Amir. Jangan. Aku macam siaplah. Jadi selalu percaya dan yakinkan semua. Kau menghapuskan setiap luka, mengingatkanku tentang mimpi terpendam, agar semua kan menjadi. Kita bersama Alip geng, dia panas. Dia panas geng. Oh panas tu. Betul-betul tak kuat ni Ad. Beh, kita sesak beh. Kita nak pergi Kuala Lumpur. Shah Alam. Hai, Nak lalu mana? kalau ikut lupa kena ambil air keruh. Kena ambil kiri, jangan ambil kanan. Kalau ambil kanan sampai Johor. Tapi kita tak minum air keruh. Kita minum air putih. Allah Akbar. Ada air keruh, sedap air keruh. Okey, beh, kita pergi dulu. Beres. Kita pergi dulu. 안녕하세요 여러분. 저는 리라입니다. 저는 바질라입니다. 야, 오늘은 멜라카요. Wait, video dorang. Ini aku tak boleh. Kita sekarang dengan rombongan sekolah. Rombongan sekolah. Kita sekarang bersama dengan budak-budak sekolah. Sekolah apa ni? Budak sekolah SMK Aikro. Kan, sekolah khas. Sekolah khas Aikro. Betul? SMK. SK Aikro. Tu yang kat belakang tu kita main cikgu. Mana cikgu besar. kita? Cikgu besar kita. Cikgu besar. Cikgu besar kita. Ya kanak-kanak. Ini cikgunya. Ni ketua Bukan, kelas. ni cikgu. Oh, ni cikgu besar. Ini hal ehwal pelajar. Ni ketua kelas. Ini pemandu pelancong. Pemandu pelancong. Pelajar tu kecil ni dia santai. Betul juga. Tak, sian dia. Ni driver bus. Driver bus. Dah balik. Lambat aku tinggal. Sumpah aku buat. Okey bang, saya nak buat challenge untuk abang. Saya nyanyi, abang sambung. Saya bagi abang $1,000,000. Ada pula dah. Okey. Siap. Ku pandang-pandang. Aku official. Toilet masuk sini lah Kak. Hai. Dia makan apa? Ni. Jadi dia datang. Masuk ke. Aina makan apa? Allah. Orang ni dah pergi. Dia sambung. Kak Yus ni. Bye bye. Ni gula Melaka dia weh. Sedap. Ni gula Melaka. Ya Allah weh. Apa nama tempat ni? Cendol jam besar. Nak topi Jan? Sebab apa? Sebab apa? Sebab tepi comel. Dia cakap betul lah. Hah? Beli apa? Hai guys, hari ni kita dekat Pantai Kelima. Nak beli apa? Di Belon. Ada oyster kat sini. Ada kan? Penuh. Oyster cheese. Belon. Bekas RM5 dah ada. Nak Kau beli belon. Boleh pilih mana-mana je ke kak? Sama je kan? sama je. Alright. Boleh ambil banyak-banyak ke ni? Boleh ambil 4 lah. Akak tak dia tu berapa ringgit? Belum. Wow. Dapat mana? Kau tahu tanya?
Okey, nak ke mana? Ada jana. Tak tahu lah tanya Ad. Okey, nak ke mana? Nak makan yang gunting. Matang-matang. Ha. Orang belum. Coconut shake. Oh, next. Masih nonjalan. Okey, nak ke mana? Dalam mana? Makan. Ha? Boleh je. Nak 3. Hai guys. Hai guys. Sekarang ni kita dekat Coconut Shake Pantai Kelebang. Yeah. Yeay. Tak payah. Ni kita beli apa? Kita Kita beli Coconut Shake Pantai Kelebang. Yeay. Kita kena shake kan? Okey, ni kita punya Lambo sini. Rambut je ni. Tu Ferrari. Bas, jom pergi. Bini. Tapi dia malu ah. Ya kau lagi. Hai guys. Dia dapat. Hai guys. YouTube. Okey, sekarang ni kita dekat King's Char Kway Teow. Kat mana? King's Char Kway Teow. Buatlah kamera kat situ orang juga. Kau ni. Ni kita balik lah. Kita dah penat je. Sekarang ni dekat pagi tadi dah dekat Negeri Sembilan. Okay. Thank you Ipoh. Lepas tu pergi Melaka. Thank you Ipoh. Lepas tu datang balik Negeri Sembilan. Pelik betul plan ni. Kita tunggu tanda. Tak okey. Lepas tu sekarang ni Itu kan di Sarawak ni. semua tengah lapar mungkin. Dia nak bagi dah dia tengah sakit. Ha. Char Kway Teow. Char Kway Teow. Bas, nanti kau nak ingat aku Bas, aku tertidur lah nanti. Kita buat ASMR. Tak payah tukar tak apa, tambah je. Pak jatuh. Ni nak punya. Aku perlukan high LDR. Teruknya. LDR. Gila tu kamera. Makan. Gila dan telan lah. Dia belum sampai stage dia tu. Oh, mak semalam dah. Dia kan paling matang kat sini. Di antara dia orang lah. Orang dapat tisu. Dari Pojan. Pojan provider. Ah, Di sini jua Fauza cakap, akan ambil gambar memori dekat tangan dia tercipta. Walau seketika berjalin kasih kita. Cepat semua. Mungkin di sini kita akan bersama selama-lamanya. Di sini lahirnya sebuah cinta. Lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini lah amirnya sudah rebah. Hang okey dak? Mantap. Hang okey tak? Derun gitu. Betul. Amin. Lagi lagi. Jom. Sini. Ni barang kau tinggal. Cepatlah. Nah ni. Cepatlah Ad. Barang bijak, ambil jangan video. Bye-bye. Apa ucapan Ad pada Fauzan dengan Amin? Agak Alip. Apa ucapan Fauzan Kat dengan Alip? Fauzan dulu. Kat aku dulu. Tak, semoga duduk maju jaya. Sak aku dulu. Saja ni. Untuk aku dulu. Okey, Pak Alip. Semoga berjaya dunia akhirat. Semoga dia dengan pasangan dia comel je selalu. Amin. Kau jangan buang-buang Okey, sekarang. Kalau tak nampak dah story Okey, kau siap. sekarang Fauzan pula. Okay, Tok Fauzan semoga samalah maju jaya. Mana boleh sama? Samalah Cakap maju lah. jaya. Semoga dapat jodoh yang baik. Amin. Lagi? Hubungan kekal erat, jangan berjauhan. Don't be a Apa-apa stranger. boleh. Jari'ah. Boleh Bukan. Bukan boleh jari'ah. Boleh cari Kak Isa. Kita semua Kenapa Kak Isa? Sekali. Yelah nak kita nak Oh, Ad tak nak kawan dah ke lepas habis ni? kawan. Kalau kita nak makan-makan ke, boleh je. Okey, boleh BM Tak Ad nak jadi kan? kita orang tak apa, boleh je. Kau kalau nak lepak ajak je. Sebut je. Fauzan Tak nak ajak pun. kau. Kalau nak lepak ajak je. Dah. Nervous. Bye, saya ngantuk.
Positif. Ingat Aina, tadi dah positif bersama positif berbincang. Tadi dah final goodbye dah bersertakan. Tu bayar tu, aku bayar tadi final goodbye untuk korang. Bapak. Ha. Ambil nama. Claim. Semua hidup Kacip. Bye. Bye. Semua yang baik datang daripada Allah, yang Kacip mungkin daripada saya. Betul. Bye bye.